Okay, sekarang pukul 6.36. Okay, ayam sambal hijau tinggal lagi 2. So, kita akan goreng lagi lah ayam dia. Okay, ini pun panas lagi sebenarnya. Nampak tu? Berpeluh dia punya tu. Kita baru goreng tadi dan kita tengah isi dan kita akan goreng lagi sekali. Okay, so dekat sini ada bahagian dada. Ini ayam yang diperap. Ini ayam yang diperap bahagian peha. Okay. So kita akan goreng sedikit demi sedikit supaya korang dapat tu se-fresh yang mungkin lah. Untuk korang yang tak tahu, kita berniaga dekat Bazar Ramadan Taman Melawati. Nama kedai macam dekat atas ni. Jaga dua orang tu. Okay. Ayam sambal hijau dan nasi ayam mak cili kita available setiap hari sampai hari Selasa 17 Mac saja. Lepas tu kita cuti raya. Okay. Kedai pun sama, ayam sambal hijau masa maju 17 Mac hari Selasa. Yang tu kita tutup lewat pukul 3.30 pagi. Korang boleh datang nak moreh dan juga sahur. Okey, jemput datang ataupun kalau korang nak cepat boleh datang dekat bazar je. Bazar tak paulah take away. Dekat bazar tak boleh nak makan sini lah. Okey, ni kita tengah goreng. Siapa cepat dia dapat ada 4 peha. Untuk yang goreng ni ada 4 peha. Cepat datang.